وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، sidang ahli pengajian tafsir surah Al-Hijr yang saya muliakan, sama ada yang kini berada di Tanah Suci Mekah dan beberapa sahabat kita yang akan ikut live bersama saya pada kali ini, dua wakil lelaki Perikatan Kebangsaan dan yang lain itu semua perempuan lah, macam biasalah. Dan kawan-kawan sahabat yang sama hadir, Alhamdulillah. Lupa nak sebut semalam maklum Siliau, Hajah Salmah, semualah yang sempat ikut kelas bermula semalam dan pada pagi ni. Tuan-tuan, mana yang telah diterima dalam grup tu boleh follow teruslah kita punya live, dan insyaAllah kalau tak sompet nanti buat ulang kaji lah bila kita ada kesempatan. Jadi seperti biasa, kita akan bersama dengan Profesor Syekhul Allamah Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam tafsir beliau yang dinamakan Tafsirul Munir. Dan kelas kedua pagi ini insyaAllah kita akan sambung bagi ayat ke-6 dan ayat ke-15. Jadi tuan-tuan boleh ikut saya baca lah, baca serentak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Nak tengok sangat malaikat, kalau datang malaikat nanti kamu tidak ada lagi alasan untuk mengelak daripada azab.
Ya, tuan-tuan maka Allah bagi peluang kepada mereka dan kepada kita semua, jangan leka, jangan lalai, jangan hanyut dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan. Tapi kalau dah sampai masanya, Allah akan utuskan azabnya, mungkin menerusi tsunami, sayhah, teriakan malaikat dan seumpamanya. Maka di situ tak ada lagi peluang untuk bertaubat. Ayat 9 ni penting, ayat 9 untuk kita fokus bersama. Ayat ini penting, tuan-tuan, seperti mana pentingnya ayat yang lain. Ayat ini sangat penting, ayat 9. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir. Zikir tu apa? Maka zikir di sini ada banyak makna. Zikir ini kita faham, zikir tu zikirlah, menyebut, mengingat Tuhan. Ingat Allah Ta'ala ni, dia paling power sekali. Dia serentak lisan dengan hati, lidah dengan hati. Tapi kita ni kena latih diri kita, Datin, dengan lidah dan hati. Kalau kita ni macam orang tarikat Naqsyabandi kan, dia dah biasa zikir lisan, maka hatinya sentiasa dengan zikir Allah. Seumpamanya memang hatinya sentiasa, walaupun mulutnya mungkin tak buka, ya, mungkin tangannya tak adalah kata nak perlu pegang tasbih, nak latif. Tapi untuk gandaan yang paling besar, 129 kali 129, maka muncullah angka 16,641. Okey, itu kalau nak beramal dengan zikir Ya Latif pun boleh, ataupun Al-Latif. 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 Okey tu bang? Okey tu. Sengit sikit ni sendek lah. Boleh. Naikkan sikit tadi. Al-Latif. Kalau Ya Latif menarik rahmat, kalau Al-Latif menolak bala. Itu beza dia, tuan-tuan. Okey, itu zikir lah, zikir. Kita ni tak biasa zikir. Zikir kita belum khusyuk lagi. Tapi jangan sebab tak khusyuk zikir, kita tinggalkan zikir dengan lisan, lagi parah. Sekurang-kurang lidah kita ni adalah subhanallah, subhanallah, ya wadud, ya rahim, adalah sebut nama Allah. Walaupun mungkin belum lagi mencapai tahap tuan-tuan maqam zikir yang sebenar, tidak menjadi masalah, tapi kita tetap kena berzikir. Jadi zikir dalam Quran ni maknanya apa? Zikir menyebut nama Allah, ingat Allah. Zikir itu kalau solat Jumaat Allah sebut fas'au ila zikrillah, itu maknanya solat Jumaat, bersegera pergi solat. Zikir itu ialah majlis ilmu. Ini majlis ilmu ni. Majlis zikir itu majlis ilmu. Dan zikir dalam konteks ayat 9 surah Al-Hijr ini apa dia? Iaitu Al-Quran. Tuan-tuan, kenapa? Kerana Quran menghimpunkan segala zikir. Seafdal zikir ialah Al-Quran. Kan? Jadi Allah jaga Quran. Al-zikir ni Allah pelihara, tuan-tuan. Tak boleh ada tangan yang cuba mencabul, meminda. Jadi skema pada Quran tidak akan berjaya kerana Allah yang memeliharanya. Kita akan detailkan sebentar lagi lah. Okey, ayat 10. Sesungguhnya dan kami sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul, tuan-tuan, para anbiya wal mursalin alaihi wassalam sebelum baginda Nabi lah, min qablika. Okey, tuan-tuan, dan dalam kalangan kaum-kaum yang telah lalu. Bukan kita je, Nabi Muhammad, bukan ini cerita Hijr ni, cerita Nabi Saleh, cerita Nabi Hud dengan kaum dia, tuan, Ad dan seumpamanya. Semua Nabi dah menempuh kerenah ragam yang sama terhadap kejahatan kaum mereka. Maka sebab tu pada ayat 11 Allah nyatakan pada terjemahan ayat itu, dan tiadalah seorang rasul pun yang datang kepada mereka mereka ni apa? Istihza, mempersendakan, mengejek. Kalau budak-budak muda ini sebab apa? Main-main tu. Kalau tuan-tuan masih ingat 4 tahun lepas di KL berebut padang futsal ya pun, kan? Budak tahfiz dengan budak taman berebut padang futsal. Dah dia ngejek sampai punyalah jahat lah budak ni punya pemikiran, angkut tongges bakar satu asrama terbakar. Ada yang meninggal kan di KL, saya ingat Keramat ke Kampung Baru, di Keramat. Bahasa budak ni apa? Ngejek-ngejek. Dia kata bahasanya menganjing. Budak-budak lah, bahasa budak-budak menganjing-anjing, ngejek-ngejek, tuan, akhirnya jadi benda yang lebih besar. Ini perangai orang kafir Quraisy, tuan-tuan. Suka orang yang membangkang Nabi ni mengejek, berpersenda, meremehkan, ya. Dan ayat 12, sesungguhnya hati kaum-kaum yang telah lalu dimasuki perasaan mempersendakan Rasul. Dalam hati dia tu langsung tak dibuka sedikit untuk mendengar dulu pencerahan. Kita akan jadi anti, musuh kepada benda yang kita tak kenal.
apalah penat-penat tawaf, sakit kaki, sakit kepala, sakit hati, buat apa lah pergi tawaf ni kan. Sebab dia tak kenal, dia tak tahu apa dia Kaabah. Apa dia tahu, dia sakit hati nak ikut kelas tafsir sebab dia tak tahu kepentingan tafsir tu. Cuba try test dulu, tengok masuk. Kalau try tengok, rupanya benda tu bermanfaat, baik untuk kita, tuan-tuan. Tapi bagi orang yang berdosa ni, Allah dah cop hati mereka. Ya, mereka ni memang kaki suka mempersendakan. Tuan-tuan, dalam hati mereka tu memang tak boleh terima kebaikan, dah dicop hati mereka. Dan ayat itu berkait dengan ayat 13, mereka tidak percaya kepada Al-Quran, zikir itu tadi. Okey, apa yang Nabi bawa mereka persendakan, mereka perolokkan. Ya, padahal ingat sunnatullah yang lawan Allah, yang mencela nabi-nabi mereka, kesudahannya ialah kehinaan, akan binasa. Ya, dan itu juga pada ayat 14, dan kalau kami bukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Okay, tuan-tuan, kita ada tuan-tuan pintu-pintu langit yang Allah buka, ya, dan di situ disebutkan bahawa kemudian mereka, kalau Allah takdirkan naik ke pintu langit, tuan-tuan, kalau mereka dapat tengoklah apa rahsia langit. Yang kita tahu dalam suratul Jin, rahsia langit itu telah ditutup ketika kelahiran Nabi SAW. Tapi kalau Allah buka balik, tuan-tuan, ya, ketika saya baca dalam ketika lahir Nabi Isa, tuan-tuan, mereka boleh intip sampai langit ketiga, bagi lagi can. Tapi lahir Nabi Muhammad SAW, semua rahsia langit ditutup. Tuan-tuan, kalau dibuka pun rahsia langit, tuan-tuan, mereka tak akan dapat beriman. Ya, apa alasan mereka? Dia kata apa? Ayat 15. Dia kata, alahai, kami ni Muhammad tu, dia tu magic itu, ilmu hitam. Kenapa Muhammad masuk Islam tak? Oh, Muhammad ni memang dah kena sihir lah ni, dah kena mandera pula ni. Ni tuan, ya, kenyataan-kenyataan musuh-musuh Allah, mereka yang menolak keimanan. Tuan-tuan, mereka kata mereka ditipu, mereka diberdaya, mereka, tuan-tuan, apa lagi? Ya, mereka tuan-tuan telah dipukau dengan ayat-ayat power Nabi SAW. Ini kenyataan-kenyataan mereka, tuan, untuk mengelak daripada mereka beriman dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, tuan-tuan, muka surat berapa tu? Terjemahan. Saya punya muka surat 13 bahasa Arab. Tuan-tuan punya muka surat berapa? Tak nampak muka surat apa? Muka surat 286. Yang ada PDF 286. Okey, tajuk dia ialah statement beberapa kenyataan orang musyrikin terhadap Nabi SAW dan bagaimana Quran membidas kenyataan-kenyataan liar jahat mereka itu. Contohnya, Tayyib, kita tengok tadi terjemahan dengan ayat kita dah baca. Ada tak sababun nuzul? Ada. Okey, semalam 1 hingga 5 tak ada. Ayat 6 hingga 15 ada satu sababun nuzul. Maka kata Sayyidina Qatadah, salah seorang tabi'in yang mengaji dengan sahabat lah, maka beliau meriwayatkan bahawa orang-orang yang mencaci Nabi ni, khabar Nabi apa tadi, Majnun ni, Nabi ni sihir, gila, tuan-tuan, ni senarai nama dia, ni senarai nama orang jahat ni. Abdullah bin Ubay bin Umayyah 1, Nadar bin Haris 2, Naufal bin Khuwailid 3, Walid bin Mughirah. Ini antara 4 nama ni yang terbabit dalam memprovokasi Nabi SAW, tuan-tuan, supaya orang Quraisy, kaum-kaum mereka tak dengar apa yang Nabi cuba sampaikan, tuan-tuan. Dan apakah keserasian ayat hari ini dengan ayat semalam? Maka pada kesempatan hari ini, keserasian munasabah dia, iaitu Allah ancam kepada orang kafir. Kan kita sebut semalam orang kafir menyesal. Menyesal kenapa menyesal? Member dia yang sama dengan dia, kelab-kelab ahli maksiat ni, pesta-pesta mabuk semua ni, dia terlibat, orang Islam ni, orang kafir. Tapi akhirnya orang Islam masuk syurga. Yang kafir ni tengok member dia, mana dia tak ada dalam neraka ni, kita je menjerit meraung sikit ni. Rupanya kawan-kawan dia yang beriman tu telah berpindah masuk ke dalam syurga. Itu Allah sebut dalam ayat yang kedua, Rubama yawaddul ladina kafaru lau kanu muslimin. Alangkah baiknya kita Islam dulu. Tuan-tuan, orang Islam, jahat-jahat orang Islam, last sekali setelah cukup tempoh penyiksaan dalam neraka, akan dipindahkan juga dalam syurga. Tapi orang kafir kekal selama
selama-lamanya. Itu dah kita bincangkan semalam, tuan-tuan. Ancaman kepada orang kafir. Maka mereka ni tak ada adab dengan Nabi SAW, melabelkan Nabi sebagai bodoh, gila. Tuan-tuan, ini memang perangai orang tak cerdik lah, orang tak ada akal. Dan ingat, wahai Rasulullah SAW, Nabi bukan Nabi bersendirian, tapi Nabi Musa dulu lagi parah kena hantam. Ya, tuan-tuan, sehingga Nabi Muhammad SAW dia kata, aku respect lah Nabi Musa, macam mana dia boleh sabar dengan kaum dia. Tuan-tuan, bagaimana Nabi Yunus AS membawa diri sehingga Allah telankan ikan nun untuk makan Nabi Yunus AS yang terasa hati dengan kaumnya. Dan kita bacalah sirah para anbiya alaihimussalatu wassalam, tuan-tuan, yang begitu hebat perjuangan mereka menyatakan risalah tauhid ini kepada umat. Ya, jadi pada ayat ke-6 kita masuk tafsir yang ayat ke-6. Allah menceritakan pada ayat-ayat ini 6 hingga 15, tuan-tuan, iaitu kenyataan-kenyataan jahat dan bodoh daripada orang musyrikin, tuan-tuan, dan kroni-kroni mereka, ya, yang sentiasa memprovokasi. Okey, istihza ni maknanya itu meremehkan, pergi haji konon, bukan tasbih konon, kelas fardu ain dia mengeleng-elehkan gitu, faham tak? Ini perangai orang musyrikin dah ni. Mat, kau tak payahlah belagak dah kan, kau ni gila tu kan. Kita nanti di Bukit Sofa kita tahu sejarah Abu Jahal, tuan-tuan kan. Dia, kau ini sebab kau kumpulkan kami nak cerita kau bawa Islam, bawa agama ni. Kan kau ni memang dia macam-macam dimaki Nabi SAW, tuan-tuan. Ya, maka kata mereka ni, nama-nama telah kita sebutkan tadi. Dia kata, kau tak payah harap lah kita nak ikut ajaran agama baru kan ni. Kau jangan mimpi lah, tuan-tuan. Jadi kalau betul lah kau Nabi ayat ke-7, kau tunjuk, bawa lah malaikat. Malaikat tu zahirkan dirinya, nyatakan yang kau ni memang Rasul yang benar. Kan, bukan cakap-cakap kosong dah. Mana bukti dia? Tuan-tuan, ini standard. Dan ayat ini, ayat ke-7 ni disokong dalam beberapa surah, yang ini suratul Furqan, tuan-tuan. Dalam suratul Zukhruf juga menceritakan bahawa mereka yang tak beriman dengan Nabi, dia akan tidak juga beriman dengan hari kiamat, hari pembalasan. Maka tuan-tuan, macam-macamlah alasan mereka untuk menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah counter balik. Macam mana Allah nak betulkan persepsi salah tanggap ini, tuan-tuan, supaya kita ni jangan ikut. Kita nampak benda petah, kita nak ikut. Nampak benda cantik, kita nak follow. Nampak benda mewah, kita ikut. Jangan dulu. Sebab kaedah bahasa Arab sebut, laisa kullu ma yalma'u dhahaba. Tak semua yang berkilau tu omeh. Faham? Tak semua ustaz masuk TV tu betul. Tak semua orang yang gelaran panjang-panjang tu, al-ala banyak tu, mesti dia confirm betul. Tak semestinya begitu, tuan-tuan. Sebab kita punya panduan bukan nama. Jangan terpukau dengan kilauan omeh. Tapi yang kita nak ikut ialah yang hak, yang benar. Kan saya selalu sebut, walaupun dia tak ada PhD, walaupun dia mengaji pondok, dia tak ada sijil, dia mengaji Yaman, tak ada degree, dia tak disahkan oleh JPA dan seumpama, tuan-tuan, itu tidak menjadi masalah dari sudut sanad perguruan kita. Jadi kita belajar ni bukan mesti kita nak ikut yang berkilau-kilau, yang mesti glamour. Ramai orang nak tarikat, dia kata, tapi tarikat saya nak tarikat syekh saya tu dia kayu, syekh saya tu putih melopak, syekh saya tu mesti orang yang dia ikut ramai. Apa benda, tuan-tuan? Dia letak syarat-syarat macam tu. Dia tak ada syarat macam tu mengaji ni kan. Dia tak ada syarat begitu, tuan-tuan. Ini syarat-syarat yang diletakkan oleh orang kafir. Dia order, tuan-tuan, untuk meletakkan nak beriman dengan Nabi dengan syarat malaikat datang bersama Nabi buktikan kebenaran. Sehingga Allah jawab pada ayat ke-8, kalau nak bona malaikat boleh, kau dan hantar kang, dan tiup dan homboikan kau, mati semua nanti. Begitu, tuan-tuan. Ya, kalau betul, ini juga kalau kita boleh kaitkan dengan Al-Ma'idah. Apa Al-Ma'idah? Surah Al-Ma'idah ni surah yang keberapa? Lepas Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Surah yang kelima lah, ikut turutan mushaf. Okey, dan kita kena faham, yang kelima dalam Quran tu bukan yang kelima turun. Sebab buktinya Suratul Alaq, surah pertama turun dekat Gua Hira kita ni, tapi dia bukan surah yang diletak pada juzuk yang pertama, dia letak juzuk yang ke-30. Faham, tuan-tuan?
Dalam suratul Maidah itu yang turun di padang Arafah, iaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum sehingga akhir. Ayat itu tuan-tuan turun di padang Arafah, itu antara ayat terakhir, tapi diletakkan pada surah Maidah, surah yang kelima. Jadi ini satu ilmu yang kita kena faham. Tuan-tuan, Quran itu susunannya bukan seperti mana penurunan dia. Turun dulu 30 juzuk, nanti Allah wahyukan kepada Nabi SAW, ayat ni letak kat sini, ayat ni sini, yang ini surah Toha juzuk 16, yang ini surah Kahfi 15 dan 16, ini Yasin 22, 23. Baru Allah letakkan susunan dia. 2 hari lepas ada jemaah tanya saya, geng Jai Islamina, dia tanya, Ustaz, saya nak tanya, susunan Quran tu siapa yang letakkan? Nama Quran, nama surah, apakah surah tu Sayyidina Abu Bakar aku yang letakkan? Tak. Susunan Quran dan nama surah tu ialah apa yang Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi kena faham susunan itu berbeza dengan penurunan. Turun satu bab, kemudian baru disusun mengikut perintah Allah, tuan-tuan. Jadi Allah counter balik ayat ke-8 tadi apa dia? Kalau kau nak warna, dan bori. Tapi kalau bori, kau tengoklah dulu umat Nabi Isa, Hawariyun dalam suratul Maidah, mereka order apa? COD dia dahsyat. Dia bukan minta nasi unta, hashi dan seumpamanya. Dia minta hidangan daripada langit, Maidah. Maidah tu minas sama'. Tuan-tuan, kata Nabi Isa, yo kau ni, kalau dapat esok, kalau korang masih tak beriman, masih leka, azab akan turun. Azab ni tuan, kebinasaan ni dia akan musnah tu, dia habis. Satu kaum tu akan dimusnahkan. Bahaya. Jadi Allah kata kepada orang yang memperolokkan Nabi ini, yang kata nak kami hanya beriman kalau Nabi bersama malaikat, maka tuan-tuan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan nak ngada-ngada lah, jangan minta-minta benda macam tu, jangan cabar-cabar Allah. Kata kalau kami susah, mesti kita miskin, kita tak semayang tapi makin kaya, apa hal? Tuan-tuan, jadi itu logik-logik yang mereka fikirkan. Kalaulah aku salah, mestilah aku dipanah peti. Tak, itu bukan satu ukuran. Allah tangguhkan azab supaya kita berpeluang untuk bertaubat. Allah bagi peluang kepada orang-orang Quraisy yang menentang Nabi SAW untuk bertaubat sebelum ramai yang mati di medan Badar. Ramai yang mati, tuan-tuan, dalam pelbagai tempat, mati dalam kehinaan kerana mereka memperolokkan Nabi SAW. Dan istilah dalam kitab Syekh Wahbah Zuhaili ini sebut al-istiqsal. Istiqsal ni akan dimusnahkan semua sekali, tak ada yang selamat. Itu istiqsal, tuan-tuan. Baik, kita sambung ayat 9. Qala radhiyallahu anhu. Kalau ada jenis ambil habis kelas ni, dia bagi kita sopa pula nah, bantah. Okey, tuan-tuan, ayat 9. Okey, ayat 9 pula. Tadi ayat 8 counter isu order malaikat. Maka ayat 9 ni, tuan-tuan, nak counter isu gilo tadi. Apa dia? Allah jawab kenyataan orang Quraisy ni. Allah kata, kami yang turunkan az-zikir, Quran. Tuan-tuan, unik. Saya kata ayat ni sangat penting. Kena ingat, sahabat-sahabat semua. Allah yang jaga Quran. Korban Nabi gilo. Diorang ada poin sebenarnya, tahu sahabat. Sebab ketika Nabi terima di Gua Hira, kan Nabi diminta baca. Iqra. Nabi kata, ma'ana biqari. Mereka Jibril peluk Nabi SAW. Buat peluk sehingga kita kata tak bernafas. Nabi tak boleh baca. Barulah Sayyidina Jibril baca, Nabi ikut 3 kali kan. Dan Nabi balik ke rumah pun berpeluh-peluh, diselimun dan dimotivasikan oleh Sayyidah Khadijah lah ketika itu. Tuan-tuan, apa poin orang kafir? Dia kata, kau tengok, ini orientalis akan pakai poin ni tau. Dia kata, kau tengok Nabi kata, terima wahyu pun takut, berpeluh, stres, anxiety, menerima wahyu begitu. Mereka akan ambil poin ini, tuan, mengatakan Quran yang diterima oleh Nabi ni tak boleh pakai. Ini antara poin ni. Macam mana Quran jawab, macam mana tuan-tuan ulama kita yang berjuang dengan kalam, dengan mata pena mereka, dengan pemikiran ulama ini, tuan, yang mereka jaga Quran, Allah jaga mereka. Okey, maka Allah pelihara Quran sepanjang zaman. Kan, ini berbeza dengan Taurat dan Injil. Kalau Zabur itu kita fahamlah, Zabur ini kitab zikir. Dia tidak mempunyai panduan yang begitu berbanding dengan Taurat dan Injil. Zabur itu kitab Nabi Daud alaihi salam, kitab zikir. Tetapi kalau kita tengok dalam Taurat, dalam Injil, datang padri diubah. Padrinya nak bodek
tuanku di Penyeraja puasa dah 30, dijadikan 6. Datang pula padri baru, raja baru, adjust pula nak bagi bodek raja lagi 6, jadi 40 hari puasa. Macam-macam dipindahnya. Kan tuan-tuan, ikut sekati dia ya. Bahkan kajian yang dilakukan kata Bible tu dah jadi kitab seks, kitab-kitab dongeng, tak apa-apa dia merapu. Itu memang realiti yang berlaku, sebab dia bukan daripada yang ori lagi. Injil Taurat itu dia telah dipindah oleh tangan-tangan yang kotor. Kita tuan-tuan, tangan kotor, hati yang busuk, tak mungkin boleh. Kita baca dalam internet kan, mau Syiah pun masuk untuk tukar ayat. Apa-apa yang berkaitan dengan Nabi tu tukarlah pada Sayyidina Ali. Apa-apa cerita tu Sayyidah Fatimah, dia versi Syiah dia lah. Tak berjaya tuan-tuan. Datang geng-geng ahli bid'ah ni tuan, geng-geng sekular ni, cuba memalsukan, meminda. Memang takkan boleh. Takkan boleh, sebab Quran itu bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilm. Quran itu telah tersemat dalam dada-dada para ulama. Ini saya paling ingat 3-4 tahun lepas di Parlimen Indonesia, ada ahli parlimen dia kata, apa perlu bapak pesantren ini tahfiz-tahfiz yang banyak? Enggak perlu, kata. Kita ada handphone, dia buka lah handphone yang semua apps semua ada. Ahli parlimen tu kena bedal lah tuan, kena hantam lah dia. Sebab apa saya baca ayat jadi kan, Quran itu memanglah dia dah dipindahkan secara mudah lah dalam apps, dalam rakaman betul. Tapi yang sebenarnya tuan, sistem tahfiz tu sebab dia nak transfer dalam hati, dalam pemikiran. Ya, kalau katalah mushaf terbakar lah, naudzubillah min zalik, Quran semua terbakar, siapa yang boleh tulis semula Quran itu? Budak-budak tahfiz ni lah. Kan walaupun dia tak berapa laku sangatlah, produk dia tu nak macam tuan-tuan pandang sebelah mata kan. Kalau ada menantu orang budak nak minang anak dara kita lah, kau mana dik sekolah tahfiz, ada sijil tak ada, terima tak? Tak ada dah, cik punya gaji 20,000, kau jangan harap lah. Mungkin kita beranggapan begitu tuan. Tapi peranan mereka ni, sebab mereka jaga Quran, Allah jaga mereka. Tuan-tuan Allah memelihara orang yang menjaga Quran, Allah menjaga para ulama, kerana dalam dada mereka ada Al-Quran berbeza. Kita telah sebutkan tadi, dengan suasana pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani yang telah meminda kesucian kitab mereka. Tapi Al-Quran tuan-tuan kekal sebagai dustur perlembagaan yang tidak mungkin dipalsukan oleh sesiapa pun. Kenapa? Kerana akan ada sahaja ulama. Kalau bukan daripada Mesir, daripada Mekah. Kalau bukan ulama Mekah, mungkin Maghribi. Kalau bukan Maghribi, mungkin di tanah Jawi kita tuan-tuan akan ada ulama yang membela tentang kebenaran Al-Quran. Okey, ayat 15. Ayat 10, sorry. Ayat 10 tuan-tuan, Allah memotivasikan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar Rasulullah, bukan kau seorang yang kono dah, semua kono macam ni. Kita pilih jalan kebenaran ni kan, memang member kita ramai yang jauh daripada kita. Kan kita pilih jalan masjid tuan, ramai orang tak berkenan ni. Kan tuan-tuan, jadi maknanya bukan kita seorang yang kono, ramai yang terkono macam ni tuan-tuan. Jadi ya, dulu puak-puak dulu pun kena, ya, nabi-nabi dulu pun telah dipersendakan. Nabi Zakaria dengan putranya Nabi Yahya kena gaji tuan-tuan. Ya, itu masya-Allah lagi kuat perjuangan mereka, syahid mereka. Riwayat orang Zionis ni, Israel tuan yang jahat ni, dia boleh bunuh nabi mereka dalam sehari itu. Ada riwayat sebut tuan, Nabi Bani Israel paling ramai kan, dia boleh bunuh sehari itu 10,000 selambak. Ini yang berlaku. Kalau kita kena baca juga sejarah penjajah ni, kita jangan bagi can sangat dengan percaya bonang penjajah ni kan. Berlaku di Algeria, di Maghribi, di Tunisia, belah-belah sana lah. Samalah, semua tanah bumi Islam ni kan, dia diperlakukan dengan perkara yang sama. Ulama tu ditangkap, dibunuh, diracun, dipenjarakan supaya tak tersebar Quran ini, supaya orang kampung tak tahu tentang Islam itu. Ini memang tuan kejahatan penjajah tuan-tuan. Maka kita ingat, kita jangan jangan menggelabah. Ya, Nabi jangan risau, kerana tuan-tuan, ya, apa yang sedang Nabi terima ini juga telah diterima oleh nabi-nabi yang terdahulu. Okey, saya suka rujuk tafsir Imam Ibn Ajibah, tapi tak dibawa lah, borek kan tuan-tuan. Tapi saya dapat tengok dalam internet, salinan dia kata apa? Maknanya antara isyarah tafsir sufi dalam ayat ini ialah, dia cerita apa tuan-tuan, iaitu Quran kalau sebut tentang
orang yang memperlekehkan Nabi, perjuangan para Nabi, itu jugalah benda yang perlu dihadapi oleh para ulama, para awliya. Kan tuan, dia kata samalah tu. Ya, tuan-tuan cuba tengok apa cakap orang kafir. Orang kafir kata Allah itu fakir. Apa pula kata orang Yahudi, tuan? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Tangan Allah tu terbelenggu. Mereka nak kata Tuhan tu kedekut, bakhil. Orang dah kocok tak nak bagi rezeki. Allah ni berkira. Maknanya tuan-tuan, macam-macam celaan, cemuhan kepada Allah. Maka seolah-olah Allah nak kata apa? Dan pun kena bedal, kena caci, kena maki, dan kena syirik, dan kena kedokut, dan kena macam-macam. Nabi pun kono lah. Kalau Allah dengan Nabi pun kena kerana membawa kebaikan, tuan-tuan, menyampaikan kebenaran, kita ni tuan-tuan lagilah kono. Standard dah tu ya. Jadi nak buat baik ni kena sabar. Maka orang-orang yang nak meneruskan jalan istiqamah ni memang kena kuat semangat. Nak kuat semangat apa tuan-tuan? Cari kawan-kawan, suasana yang membentuk kita supaya tidak hanyut. Kalau kita seorang-seorang esok, tak jadi haji, tak jadi hajah lah. Jadi kalau kita sentiasa bersama, insyaAllah ada yang motivasikan kita. Walaupun mungkin teguran tu pedih, alah, memang dia ni nak belasah aku lah tu, kono batang hidung gitu kan. Tapi tak apalah, sabarlah. Okay, ini untuk kebaikan bersama tuan-tuan ya. Okey, selesai. Okey, ayat 10. Ya, Nabi diberikan semangat daripada Allah Ta'ala. Ya, dan kemudian pada ayat ke-12, tuan-tuan, ayat 11 menceritakan bahawa ya mereka itu memang mereka itu musuh-musuh ni memang cari jalan, cari alasan tuan-tuan untuk terus mempersendakan, meremehkan, menghina Islam, tuan-tuan, menjatuhkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 12 Allah menyatakan macam mana channel orang-orang pendusta ni. Hati-hati yang mendusta tuan, yang sombong ini tuan-tuan, yang menolak daripada kebenaran ini, ya, mereka ni tuan-tuan memang ya tak boleh dengar Quran, sakit hati dia. Kadang-kadang jadi kes polis tu, ustaz kuliah subuh, sampai mikrofon tu rumah sebelah masjid, sampai ke polis tu, dia balik kerja pun ni sampai rumah pukul 8 malam kan, kuliah maghrib, dalam mikrofon tu buka sampai keluar, sampai kat telinga dia. Agak dia rasa ustaz tu nak sindir dia, nak menganjing dia. Angin tu sampai suruh, tolong tutup mic tu, saya ada polis. Dia jadi kes tu juga, dia berlaku. Tapi kita pun tengok suasana dan tempat lah. Kalau kita di hospital, kita punya surau tu, itu mungkin tak sesuai kita buka luar. Ataupun memang tuan-tuan, ada orang tua, orang sakit, mungkin ada keadaan tak bersesuaian kita buka mikrofon di luar tu. Kita pun melihat kesesuaian lah. Tapi jangan sampai di negara Singapura. Ini bumi Malaysia, okey? Kita negara Islam, kena kekalkan apa yang orang tua kita bawa, sesuaikan tuan-tuan. Apa yang bersesuaian kita kekalkan, insya-Allah. Okey, jadi channel orang kafir ni tuan, apa dia? Dia tak boleh terima kebenaran tu. Okey? Dan pada ayat ke-13, tuan-tuan, ayat ke-13, itulah sunnatullah. Apa sunnatullah? Kita buat baik ni kan, walaupun mengaji gagap, zikir banyak ponteng, kelas masuk sekali ponteng 8 kali, tahu kan? Macam tu. Tapi adalah usaha, mesti bermula tuan-tuan. Okey, dah mula perlahan tuan-tuan. Yang buat baik, insya-Allah kesudahan dia akan baik. Tapi yang tak terima kebaikan yang masalah. Dahlah kita tak nak berzikir, kita marah orang zikir, ini masalah kan tuan-tuan. Jadi yang ini Allah dah tulis sunnatullah, mereka akan mendapat kesudahan yang hina. Okey, dunia lagi mati hina, apatah lagi nanti di akhirat tuan-tuan. Maka maksud ayat ini ialah jangan takut, orang-orang yang pendosa ini, yang anti Islam ini, yang membenci kebenaran ini, mereka akan menerima nasib yang sama seperti apa yang diterima oleh Bani Israel, oleh kaum Samud, oleh kaum Ad. Mereka juga akan menerima nasib yang sama. Allah pasti membela Nabi, Allah pasti membela kebenaran dan orang-orang yang ingin melakukan kebaikan tuan-tuan. Ayat 14 kemudian Allah menceritakan tentang punyalah dogi diorang ni. Tuan-tuan, kita ni dogi sikit okey lah, nakal-nakal sikit tu standard lah manusia. Ada masa kita tak ada mood, itu biasa. Ada masa kita punya
semangat jatuh. Tu memang kita manusia macam tu. Okey, tapi janganlah tuan-tuan asyik tak ada mood pula. Kau masuk makan kau ada mood, aku ajak tawaf kau tak nak, ajak makan kau beri. Tak boleh macam tu kan. Jadi kita pandai-pandai lah. Ya tuan-tuan, jangan jadi macam geng-geng ke Sanadid Quraisy ni. Mereka tuan punyalah mereka ni mencabar Allah, mencabar Nabi. Allah kata dia orang ni kan, kalau dibuka pintu langit, ya, nampakkan syurga tu, nampakkan aku, dia orang takkan beriman. Begitulah gambarannya. Punya degil mereka tuan. Mereka beralasan apa? Ya, mereka akan kata alasan tak nampak lah, ataupun lagi ni tak sodap lah ceramah ustaz tu, tak kelakar tu dah. Tu semua alasan tak ada pergi masjid tu kan. Tak kelakar ataupun tak touching lah sangat. Kau dengar lah dulu, nak touching kan tuan-tuan. Ini semua alasan. Saya juga pada tahun lepas saya di Hotel Royan depan tu, dekat Romansiah tu, satu hotel, kawan saya duduk situ, dia bagi jemput saya, bagi tazkirah dengan tim dia lah. Tim Naurah nama dia. Saya pun cakap lah, ada alasan orang gini, dia kata jangan buat haji kali kedua, jangan pergi kali ketiga, jangan membazir duit 100,000. Buat apa? 100,000 tu kau hantar, contohnya kita hantar ke Palestin. 20,000 tu kau jangan buat haji lagi, kau tak payah pergi umrah lagi. Kau hantar ke mana? Kau pergi ke bumi mana yang tertindas, mangsa-mangsa perang dan seumpamalah. Ini alasan yang diberikan. Okey, dari satu sudut betul. Kenapa betul? Maknanya dari sudut aulawiyat, keutamaan, ialah kita kena tengoklah pergi haji ke kahwin untuk budak muda tuan-tuan. Kan umur 25 cukup duit tabung haji pun offer. Tapi 25 tu dia dah konvo, dia dah bawa kerja dan dia ada kemampuan untuk berkahwin dan dia nak kahwin. Kahwin ke pergi haji? Di situ ulama bincang lah, tengok situasi. Kalau dia boleh tangguh kahwin, maknanya nafsu dia tu tak sampailah dia buat kepada zina, maka lebih baik dia pergi haji dulu. Tapi kalau dia pergi haji, nafsunya tak terkawal, maka jangan pergi haji, kahwinlah dulu. Ini fiqh aulawiyat. Kita ke Madinah nanti kak abang semua, kita akan pergi ke Saqifah Bani tuan-tuan, Bani Sa'idah. Kita tahu di tepi Masjid Nabi itu kenapa Sayyidina Abu Bakar menguruskan bai'ah tentang khalifah yang pertama. Apakah Sayyidina Abu Bakar tu gila kuasa? Tak. Jenazah Nabi sedang diuruskan oleh Sayyidina Fadal, Sayyidina Qutham, Sayyidina Ali. Ni adik-adik diorang ni menguruskan jenazah Nabi. Sedang belum solat lagi jenazah Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar telah pergi ke Dewan Besar itu untuk menguruskan bai'ah. Kenapa? Apakah Syiah kata Abu Bakar ni memang gila kuasa, memang merampas kuasa? Itu hak Sayyidina Ali. Ini kan Syiah pula munculkan. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar bukan gila kuasa, tapi atas mandat amanah yang Nabi berikan, beliau perlu uruskan itu lebih utama kerana geng pengurusan jenazah dah ada. Maka beliau pergi ke dewan itu untuk berunding siapakah yang patut menerajui kepimpinan umat Islam. Itu namanya fiqh aulawiyat. Mana yang patut kita dulukan? Ni nak mengaji mana dulu ni? Nak belajar tajwid dulu ke? Kalau dah teror tajwid, nak belajar qiraat ke? Ataupun nak ambil tarannum ke? Nak ambil tarikat ke? Nak belajar tafsir? Mana satu nak belajar dulu? Ini juga aulawiyat yang tuan-tuan kena ukur. Mana yang tuan-tuan tengok mana yang dah agak-agak okey sikit tu, mungkin boleh pergi kepada step yang berikut lah. Tapi basic dia tauhid, fiqh, tasawuf. Itu asas. Kalau ada lebih, kita masuk. Sebab tafsir ni kenapa penting belajar? Sebab dia cover semua. Faham? Tafsir ni ada tauhid, dalam tafsir ni ada tasawuf, akhlak, dalam tafsir ni ada fiqh. Dia cover semua. Jadi kita masuk semualah. Itu namanya aulawiyat. Mesti pandai mengukur kepentingan dan keutamaan. Saya dah bagi banyak contoh tuan, tapi contoh pertama tu saya dah lupa. Yang mana pun contoh pertama tadi saya nak bagi contoh. Saya dah kesana kemari, tapi saya dah lupa apa poin utama yang saya nak sampaikan. Ingat tu? Tu bagi Azhar ingat. Siapa ingat tuan-tuan? Tak apa, kali ingat saya sampaikan. Okey? Jadi, tadi saya contoh tadi. Orang persoalkan, tak payah pergi haji lagi lah. Kan, daripada kau pergi haji kan, baik kau hantar lembu tak ke kampung pedalaman yang tak cukup lembu tu, dia nak makan daging, hantar ke Moja ke mana ke lah. Saya katakan kenyataan ni betul. Satu sudut dia betul, tapi satu sudut yang lain perlu diperbetulkan ialah yang patut kita jimat ialah tadi tuan-tuan tadi cadang balik Mekah ni ada anak nak nikah kan, nak buat kat hotel. Satu kepala berapa? 300. Faham? Satu kepala ni memang kayangan punya rate lah. Tuan-tuan, tak tahulah 300 tu makan apa, tak tahulah.
Satu kepala paling cikai pun 100. Dia ke banet 100 paling cikai lah tuan-tuan. Ada kan? Tuan-tuan ni saya tahu ni buat majlis kat hotel kan. Yang hotel tu pindahkan ke dewan. Cari dewan yang bagus sikit, yang cukup lengkap aircon, perlengkapan dia yang besar selesa. Mungkin tadi satu kepala yang 300 boleh jadi kepada RM50. Agak boleh kot RM50 satu kepala. Jadi baki duit itulah tuan-tuan, ya, yang boleh kita manfaatkan lebihan itu ke Mekah kali kedua, umrah kali ketiga, korban dan semua. Jangan jadikan alasan, tuan-tuan, jangan pergi haji kali kedua. Kali kedua kau pergi haji, membazir kalau dia meninggalkan kewajipan-kewajipan yang lain. Tapi yang patut kau tinggalkan pun tadi, ustaz-ustaz kita punya banyak kan. Prof Najib lah yang paling berani tegur pasal rokok ni kan, tegur kan, belasah macam mana pun tak, ya jalan istiqamah betul perokok-perokok ni, istiqamah dia tu kan. Tuan-tuan, yang itu patut kau berhenti kan. Kalau kau berhenti, kau dah pergi haji 4 kali dah tuan-tuan. Tetapi masalahnya, pembaziran itu tak dilihat sebagai benda yang patut kita kawal. Tetapi kita hebohkan orang pergi haji kali kedua, orang ambil package yang mahal. Kenapa kau nak persoalkan orang ambil package yang mahal kalau memang dia mampu kan? Tetapi yang patut kita tekuk ialah kawalan di sudut belanjawan kita, pembaziran itu, itu yang patut kita kontrol, yang patut kita kawal tuan-tuan ya. Jadi saya ingat poin tu sampailah. Okey, terus tuan-tuan, mereka kata apa? Nabi pukau mereka. Nabi ni menyihir kami. Perkataan Nabi tu kan manis. Faham tuan-tuan? Nabi cakap tu memang orang cair punya lah kan tuan-tuan. Dia orang ni kan kata Quran palsu. Satu malam dia pergi dongar, pergi skodeng, apa istilah dia, pergi curi-curi dengar dekat kemah tu. Sahabat mengaji Nabi, dia dengar, wih, dia macam ni. Sebenarnya mereka secara fitrahnya mereka tahu Quran itu memang betul, Quran itu memang hebat. Itu memang tuan-tuan, Quran memang memukau, memang boleh menawan hati kalau orang itu nak tak cari kebenaran. Kita baca kan, saya tengok dah satu orientalis daripada India, dia kaji tentang Kaabah. Dia kata Kaabah ni kan, kenapa dia sentiasa bercahaya? Ada 2 tempat yang bercahaya. Satu Kaabah, yang kedua makam Nabi SAW. Dia pun kaji-kaji, tuan tak tahulah macam mana ilmu astronomi dia kan. Akhirnya titik temu dia ialah, dia kata ini satu kuasa yang tak boleh dikawal, satu kuasa yang sangat agung. Akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab dia mengkaji itu dengan tujuan mencari kebenaran. Kita macam itulah, kita cari benda yang benar, Allah akan tunjukkan benda yang hak tuan-tuan. Begitu. Tapi dia orang ni, dia dah tutup hati dia kan, dia tak mau terima kebenaran. Maka mereka bagi macam-macam alasan tuan-tuan. Dia nak jumpa malaikat lah, dia nak naik ke langit lah tuan. Dia kata kalau kami ni kena satu munawwim maghnatisi, sila dalam bahasa Arab dia, kami kena satu ubat pelali. Kami dah kena bius dengan Muhammad ni. Dia dah pukau omak kami. Omak kita dah masuk Islam, apak kita dah masuk Islam. Ni semua tak boleh jadi ni. Ini tuan-tuan, antara kenyataan-kenyataan mereka ya. Kita ambil sikit kesimpulan. Maka ayat 6 hingga 15 ni mengajar kita kepada satu, iaitu kesimpulan ayat ini, Allah jamin keunikan, keaslian Quran. Tak boleh tambah walaupun satu titik. Faham? Saya nak jadikan jim kepada kha, tak boleh. Saya nak buang titik jim dengan kha, jadikan ha, tak boleh. Tak akan berjaya tuan-tuan ya. Allah jaga. Apatah lagi satu huruf nak kurangkan. Saya nak buang satu kalimah perkataan, tak akan berjaya tuan-tuan ya. Allah jaga Quran. Rahsianya tadi, Allah memilih kekasih-kekasihnya di kalangan ulama. Hafadhatu kitabillah, dalam dada mereka ada Al-Quran tuan-tuan ya. Walaupun itulah tuduhan kepada Nabi itu sebagai orang gila tuan-tuan. Dan kita dah jelaskan tadi, tak ada faedah pun kalau turun malaikat untuk membackup. Jadi Nabi ceramah, sebelah Nabi ada malaikat, tak payah tentu ya. Kan kalau korang betul, kalau korang jujur, kau akan terima Nabi sebagai utusan Allah ya, tanpa perlu mencabar, mengutus malaikat ataupun mencabar mana dia bala. Tak mati pun dan seumpama itu tak perlu minta, kerana kalau turun azab maka itu tidak terperinya azab tersebut tuan-tuan. Dan termasuk pada poin yang ketiga, kata Prof Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu anhu, itu tuan-tuan pendustaan kepada Nabi.
Ya, jadi kita ni jangan jadi orang yang meremehkan, yang menghina. Tuan-tuan ni mungkin ni geng-geng Mekah ni mungkin tak terdedah sangat dengan tarikat ni. Tapi kalau kita tak ada ilmu tentang tarikat, jangan komen, jangan condemn, tanya yang ahli. Tapi jangan pula ikut tarikat sesat. Kan ponek beramal masuk neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Maknanya banyak benda yang kita tak tahu. Tanya orang yang tahu. Kita ni level kita ni berlapis-lapis ilmu ni. Kita berada pada ilmu syariat, belum sampai kepada tuan-tuan makrifat. Tapi nak capai makrifat dan hakikat tu mesti dengan jalan tarikat. Ini semua silibus sistem yang telah diperkenalkan, tetapi bukan semua orang dapat memahami, menghadam ilmu-ilmu ni tuan-tuan. Okey, itu nombor 3. Ya, nombor 4, kesimpulannya tuan-tuan, kalau dah kena cop tu bahayalah. Jadi kita minta sentiasa ihdinas siratal mustaqim. Jangan jadi Yahudi al-maghdubi alaihim. Yahudi kenapa? Yahudi ni pandai, terlampau pandai tuan-tuan, tapi tak beramal. Tahu tapi tak nak buat. Jangan pula jadi ad-dallin. Siapa? Nasrani. Beramal, nak berzikir tapi tak ada ilmu. Pergi Mekah main bantai, orang pusing kau pusing, orang baling lontar. Orang nak khabar khususkan 7 dia bantai tuan 21. Dah batu tak cukup mengamuk-ngamuk. Nampak tuan? Tak ada ilmu. Ini perangai orang Kristian Nasrani. Kita nak beramal mesti dengan ilmu. Nak ilmu dengan siapa? Berdamping dengan ulama. Tuan okey, jangan jadi orang yang dicop nanti, yang tak mau terima kebaikan dan kebenaran. Tuan jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi kita taufik dan hidayah supaya sentiasa berdamping dengan Quran, mengenali sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi berakhirlah pengajian di Aziziyah. Esok, insya-Allah esok mungkin penatlah sebab kita mungkin pagi esok akan tawaf sa'i ataupun malam ni. Esok tak ada kelas. Mungkin saya cuba hari ni kepada hari pun tak ingat dah. Ini hari Rabu. So Khamis tak ada. Kalau Jumaat saya rasa mampu, saya akan buat kelas. Kalau tak nanti kita jumpa kat Abang Syed, kita jumpa hari Sabtu insya-Allah. Jadi jangan ikut kelas asal. Kelas asal Isnin, Selasa, Rabu untuk jadual Malaysia. Tapi di sini ikut saya punya waktu free. Ya, jadual asal kita 3 kali seminggu, Isnin, Selasa, Rabu insya-Allah. Okey, tapi di Mekah ni ikut jadual TGDS. Okey Abang, terima kasih. Tolong tengok kasar tu Abang Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.